warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Sebelum kita menyusuri dunia yang dibawa novel ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Kak Syartun Nada binti Roslan, pelajar tingkatan 5 di SMK Taman Putrajaya atau lebih dikenali sebagai Sekaya. Kod sekolah saya ialah CEA 3053. Sedikit tentang saya seorang yang suka membaca, menghayati dan mencari makna di sebalik setiap cerita. Dan hari ini, saya ingin membawa anda bersama saya menyelami satu perasaan apabila dunia sudah ditinggalkan tetapi kesedaran masih hidup. Itulah yang dibawa oleh novel Semusim di Barzakh karya Hadi Fayad, sebuah karya yang diterbitkan oleh IQES Tijara Trading yang hadir bukan sebagai cerita tetapi satu pengalaman. Novel ini mengandungi sekitar 299 halaman bercetak dengan harga RM29.90 bagi Semenanjung Malaysia dan RM31.90 bagi Sabah dan Sarawak. Namun, kesan yang ditinggalkannya jauh lebih mahal daripada angka itu. Novel ini juga merupakan antara karya yang mendapat sambutan hangat pembaca serta tersenarai sebagai novel terlaris. Saya tertarik untuk membaca novel ini bukan kerana sampulnya dan bukan juga kerana ketebalannya, tetapi kerana satu persoalan berat yang kerap bermain di fikiran saya. Apakah yang menanti kita di alam barzakh kelak? Saya memilih novel ini kerana novel ini tidak menjanjikan hiburan, tetapi menawarkan satu keberanian untuk berhadapan dengan perkara yang paling sering kita elakkan, iaitu hakikat selepas mati. Penulisan ini mengikuti perjalanan seorang lelaki bernama Fayad yang hidupnya sama seperti manusia lain. Ada masanya yang dia lalai, ada perkara yang ditangguhkan dan ada juga pilihan yang dibuat tanpa berfikir panjang. Namun, satu kemalangan jalan raya telah menghentikan jasadnya secara tiba-tiba. Lebih menggerunkan, kesedarannya tidak mati bersama tubuh. Fayad masih melihat jenazahnya diurus, masih mendengar tangisan orang yang tersayang, tetapi dia tidak lagi mampu berkata-kata. Dari situ, bermulalah perjalanannya di alam barzakh, alam perantaraan antara dunia yang sementara dan akhirat yang kekal. Di alam itu, Fayad berhadapan dengan berbagai perkara-perkara misteri dan makhluk-makhluk yang sangat menyeramkan. Setiap dosa kecil yang dahulunya dianggap remeh mula menuntut jawapan. Perjalanan ini membuatkan pembaca menyangka segalanya telah berakhir. Namun, apa yang mengejutkan, jasadnya yang sebenar belum benar-benar mati. Tubuhnya masih terlantar di hospital tetapi dalam keadaan koma. Perjalanan di barzakh menjadi satu bentuk kesedaran seolah-olah dia diberi peluang untuk memahami makna hidup sebelum benar-benar kembali. Apabila dia sudah sedar, dia bukan lagi Fayad yang sama. Novel ini tidak menjerit untuk menakutkan pembaca, tetapi ia berbisik perlahan dan bisikan itulah yang menikam jiwa. Bahasa yang digunakan oleh penulis sangat tenang dan syarat dengan monolog dalaman. Reka bentuk penulisan digarap bersama ilustrasi yang diharap dapat menjadi satu inspirasi. Pembaca tidak dipaksa untuk merasa takut, tetapi dibiarkan merasai kesempitan dengan sendirinya. Ada ketika saya berhenti membaca, bukan kerana tidak faham, tetapi kerana hati sedang cuba menerima. Dan inilah ayat yang paling membuatkan saya berhenti sejenak untuk merenung. Ketahuilah bahawa sesungguhnya ajal itu tidak menunggu hidayah. Dia akan hadir bila pun waktunya, bila sudah ditetapkan Tuhan. Jangan pernah menunggu, berusahalah untuk menjadi yang terbaik. Biarlah iblis itu terus berputus asa denganmu. Menariknya, penulisan ini turut diselami dengan ayat Al-Quran dan hadis yang hadir bukan sebagai hiasan tetapi sebagai peringatan yang menguatkan makna cerita. Pada pandangan saya, Semusim di Barzakh ibarat sebuah cermin. Ia tidak menunjukkan wajah orang lain,
tetapi menunjukkan wajah kita sendiri. Novel ini sesuai dibaca oleh remaja dan dewasa yang ingin berhenti seketika dan bertanya pada diri, jika hari ini yang terakhir, apa yang sebenarnya aku bawa? Melalui perjalanan ini, saya belajar bahawa kehidupan dunia bukanlah tempat untuk kita menangguhkan perubahan. Setiap kelalaian ada akibatnya dan setiap perkara yang disia-siakan tidak akan pernah kembali. Novel ini tidak mengajar kita untuk takut kepada kematian, tetapi mengajar kita untuk hidup dengan lebih sedar sebelum kematian itu tiba. Akhirul Kalam, novel ini mengajar kita satu hakikat, bahawa kematian bukanlah pengakhiran cerita, tetapi permulaan kepada sebuah kebenaran yang tidak boleh dielakkan. Kerana akhirnya kita semua akan melewati satu musim yang sama, bezanya hanyalah perkara yang kita bawa bersama. Sekian, terima kasih.